Jadi daripada ayat ni, para fuqaha kita, mujtahid kat sini berijtihad lah. Okey. Sebab apa perbuatan dalam solat ni mesti penuh dengan zikir? Sebab solat itu zikir. Sebab solat itu zikir. Ambil ni telefon ni, pergi cari surah Toha. Catatlah kat buku tu Toha. Nanti nak cerita kat cucu senang . Pergi bawah sekali. Pergi muka surat sebelah. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Itu dia punya punca kuasa dia. Innani anallahu la ilaha illa ana. Yang tu tinggallah, itu tauhid . Kemudian bab ibadah pula, wa aqimis salata, dan dirikanlah solat li dzikri, untuk zikir kepada aku. Zikir itu zikir lah. Untuk ingat. Ingat tu kan zikir. Jadi daripada ayat ni, para fuqaha kita, mujtahid kat sini berijtihad lah. Jadi sepanjang solat ni mesti ada zikir. Macam tadi formula tadi, supaya tidak ada perbuatan dalam solat yang sunyi daripada zikir. Dia ambil daripada ayat tu lah.